Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tajuk pada hari ini berkaitan dengan dakwah secara kreatif. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh dengan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah. Jadi ayat ini menyebut tentang tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Allah sebut kita ini Allah keluarkan sebagai sebaik-baik ummah. Siapakah sebaik-baik ummah? Yaitu orang yang melaksanakan dakwah, menyuruh kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan lantainya iaitu dipasak dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mengajak kepada tuan-tuan untuk kita melihat fasa-fasa dakwah yang berlaku dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah dakwah disampaikan oleh Rasulullah? Kita melihat kepada sejarah Rasulullah menyampaikan dakwah secara sir dan secara jahar. Rasulullah berdakwah daripada rumah ke rumah sehinggalah Islam berkembang. Kemudian diteruskan lagi dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan tuntutan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian selepas era Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para ulama, mereka memainkan peranan yang cukup hebat dalam bidang penulisan, dalam bidang mengembangkan, menjalankan dakwah ke seluruh rantau dengan fizikal mereka, menjelajah dari satu negara ke satu negara demi untuk melaksanakan tuntutan Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan hari ini kita berada satu era yang berbeza sama sekali, yaitu era sempadannya sudah tidak ada. Jika dahulu zaman para sahabat, zaman para tabi'in, untuk sampai ke satu negara yang lain memakan masa yang cukup panjang. Tetapi hari ini dengan dakwah tanpa sempadan, dengan satu-satu klik sahaja sudah sampai ke rumah masing-masing. Maka menjadi tuntutan kita pada hari ini untuk kita teruskan tuntutan dakwah dengan menggunakan kaedah medium digital hari ini. Mungkin di TikTok, Facebook, dan juga media-media sosial yang lain. Tetapi kita ingat, bagaimanakah kita untuk menjalankan dakwah. Pertamanya kita kena ingat, Nabi kata ad-dinun nasihah. Kita memberikan nasihat, tetapi ingat, ketika kita beri nasihat, pastikan nasihat itu betul dan sampai kepada orang ramai. Yang keduanya, jika kita nak dakwah, serulah mereka dengan cara yang berhikmah. Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah orang kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, dan juga dengan nasihat yang baik. Dan yang ketiganya, bila kita berhadapan dengan dakwah di dunia digital ini, kadang-kadang komen daripada netizen, kadang-kadang menyebabkan pendakwah itu sering, koyak bahasa hari ini. Dia bantu koyak, komen, Maka kita kena ingat para pendakwah hari ini satu konsep, iaitu falyaqul khairan, seperti mana sebut semalam, aw liyasmut. Tak perlu balas komen tersebut. Ataupun ingat pesan Nabi SAW bila seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat kepada aku." Nabi kata, "La taghdab." Jangan marah. Sebab apabila kita marah, habis.
peluang kita untuk kembangkan dakwah kita. Maka hari ini rebutlah dunia tanpa sempadan ini untuk kita kembangkan Islam dengan dakwah yang lebih luas. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dai Syauqi bin Ibrahim dari Maksak Kedah. Ada di sini penyokong Maksak Kedah? Boleh suarakan